Apakah suara gua macam robot lagi? Ada yang dalam chat ke belum lagi? Aku akan setia selamanya selagi masih bernyawa. Pulangkan kembali. Damn it, I can't move my body. Switch. Oh shit, aku lupa. Nanti Adik akan tengok live replay ni. Oh no. Ya, aku ada madu lagi aku nak masak tak? Dah nak malam ke? Oh damn, dah nak malam. Macam bunyi burung di pagi hari weh. Setiap kali aku nak pergi sekolah waktu aku dah ajar apa-apa dulu. Okay, yang tu lain. Tu lain bunyi dia. Sempat masak 2 ayam. It's okay. Bila nak start stream aku ni dah start belum? You know what? Maybe kita sempat buat rumah dulu before dia orang masuk. Maybe aku sempat naikkan rumah dulu before dia orang masuk. Okay, sedikit. You know what? Aku perlukan batu dulu. You know what? Never mind. Aku just need some place to put a bed on. Bam. And aku dah ada spawn point. Like better spawn point. Mana aku nak cari? Yeah, this is not gonna cut it, bro. Bila dia orang nak masuk ni? Dah start ke belum stream aku ni? Ay, tak start lagi. Ni bila nak start stream aku ni? Tak start lagi stream ni. No. Timer bergerak, cok. Timer bergerak ni. Drop frames tak ada. Lambat pula dia start. Aku dah sampai sini. Lidah aku keluh dan bibirku membeku. Semangatku hilang entah ke mana. Engkau yang berlagak pakai raja di istana. Dah okey suara aku. Ke masih lagi macam sampah? Aku lupa aku tak ada torch. I'm cooked. Masih sama? Oh damn. Aku rasa mungkin sebab bilik aku... aku tak tahu apa masalah dia sebenarnya. Oh shit, dah nak malam ah. Aku dah dengar bunyi cengkerik malam. Tak payah pakai mic lah bang. Kalau aku tak pakai mic, kau boleh dengar suara bilik angin dalam bilik aku ni. Tu sebab aku pakai. Tu sebab kenapa aku pakai tu. Mungkin aku dah restart laptop aku, tapi aku malas nak restart laptop aku. Malas pula aku nak buat. Itu just. Korang anggap je lah yang suara aku ni macam biasa Sponge mic kan ada? Yes, memang ada. Macam mana aku nak buat ni Okey sikit lah. Aku ada sponge. Tak, mic aku bukan macam sponge. Kenapa ada skeleton? Ui, nasib baik tak kena.
Aku pakai apa ni? Oh, pakai X. Tidur. Aku rasa kita kena tidur malam ni lah. Kal, kau pakai shader ke? Tak ada, aku tak pakai shader. Aku tak pakai shader pun. Tak ada shader, aku tak on shader pun. Tengok Shader aku disable, nampak? Aku tak pakai shader lah. Mana ada? Kal, kau pandai main drum ke? Iya. Aku pandai. Oh shit, something spawn. Something dah spawn. Aku macam lagging sikit. Aku tak tahu apa yang spawn. Night vision. Oh. What the fuck are you? Yeah, okay. No. Aku rasa aku... No. Nah, bro. Allah, aku tak naik. Aku tak nampak mana blok aku pegang. You stay there, brother. You stay there. Ui, kalau aku tak on night vision, aku tak nampak apa, man. You stay there, brother. Slow kat dia. MS aku buat apa ni? MS aku okey je. Kan selain horror, kau nak buat apa kat Minecraft? Tak ada, aku memang buat horror je kat Minecraft. Sebab konten aku memang horror je. Ni R2. Wow! Oh, dia break block siau. Mat. Wow! Ada Nul sebelah aku, Mat, tadi. Ya, kau rasa dah aman dah kot? Aku rasa dah aman. Oh, man. Macam aku nak fight ni. Okay, sebab aku ada crafting table kat tangan aku. Sabar sekejap, bagi aku beberapa item. Aku dah kehabisan batu, so aku terpaksa lawan pakai... Wait, aku ada lah. Apa aku nak lawan lagi lah? Tetap sama Apa maksud kau tetap sama tu? Suara. Kau cakap asal suara aku Suara aku still sama. Aku tak tahu kenapa. Aku rasa aku nak restart laptop aku sebenarnya ni. Tapi aku just malas. Apa kau kat sini? Okay, you know what? Tidur. Nah, aku takkan stay waktu malam tu. I can... Fuck! Fireman, you can sleep, bro! Please sleep. Please tidur. Oh! Nasib baik. Agak aku betul-betul tak ada tidur ni. Kenapa real sangat skin abang siap nampak badan? Mod, brother. Mod. Semua ni mod yang aku pasang ni. Ada bermod total dalam modpad. Kal ingat. 136 mod. Kenapa? Oh, kat sini bunyi macam angin sikit. Oh, okey. Tak, kalau aku pergi ke main menu, dia akan tunjuk berapa jumlah mod yang ada tu. Tak kira Kal punya op mod. Okay, so kalau optimization mode aku tak ingat berapa. Rasanya dalam 20 lebih ke 20 lebih mod ke I see. So, aku perlukan banyak batu ni. But first, sebab aku dah kehabisan aku punya stone axe aku dah hancur. Kan, sebutkan mod jar yang lain. Tak ingat. Aku seriously tak ingat. Kenapa aku tak boleh tengok live aku sendiri ni? Bukan semalam aku boleh je. Elok pun boleh pun. Alright, let's go. Allah. 2 from ayam masak merah. Pinjam 100 boleh tak? Gambar apa kau bagi aku kat atas tu? Nasib baiklah aku letak kat situ. Oh, nasib baik bahaya tu. Kau bagi 2, so RM3. Nasib baik gambar tu kat atas sikit. Sorry, aku tak layan tu Demon Slayer. Tu Demon Slayer punya anime kan? Art style macam Demon Slayer.
Alliance. Macam Demon Slayer. Yang lain Demon Slayer adik aku je, aku tak layan. Demon Alliance. Slayer number way. Oh, bukan eh? Oh, bukan eh? Oh, bukan eh? Okay, sorry gang, aku tak tahu. Oh, Allen. Aku tak layan tu. Aku tak layan sangat anime-anime macam tu. Aku layan anime. Tapi anime aku layan Doraemon, Beyblade, apa cerita tu? Gigan. Tu semua tu. Woo! Wait! Wait ke, dah try ke one block tapi tambah pack horror belum? Belum. Aku terus lupa apa jawab soalan korang tu kan. Aku tu apa berangin balik kat sini. Betul-betul ni immersive dia punya sound mode ni. Bunyi angin dia. Wow. Betul-betul macam dekat telinga aku mak aku boleh rasa mak angin tu. Betul-betul immersive, aku boleh rasa angin kat telinga aku tu. Kenapa dengan suara aku tak ada apa-apa. Suara aku just sakit tekak. Aku sakit tekak. Aku kalau sakit tekak memang kedengaran macam robot sikit. Aku build different sikit. So bila aku sakit tekak suara aku macam robot. Makan. Let lu. Aku risau kalau mod ni yang ubah suara mic aku tau. Aku risau tu je. Manalah tahu mod ni betul-betul realistik kan. Sampai dia buatkan aku suara macam robot kan. Mana tahu. Rumah aku, syurga aku. Walaupun tak nak buat macam rumah lagi. So aku dah tahu waktu malam jangan tak tidur. Kita kena tidur waktu malam. Kalau tak akan ada something yang mengejar kau. Dan something yang aku maksudkan tu bukanlah something yang baik. Brother. Yo brother. Kenapa brother? So kalau kita pilih-bila perlukan pokok, kita ada hutan di sana. Bila kita perlukan batu ataupun apa-apa, oh ada gunung ataupun mine di belah sana. So yeah, it's win-win tu tempat ni actually. So design yang aku nak go ialah rumah kotak kasut. Simple. Aku malas nak terlalu fancy. Aku dengar footstep belakang aku. Adakah itu kambing ataupun makhluk horror? Tidur tak syok ah. Bukan masalah syok tak syok. Nyawa aku tu kalau aku mati tak syok ke? Oh ayam. Ingat benda ni. Tapi ayam footstep dia macam tu. Dia macam kitik-kitik macam tu. Am I high? Oh. Loh kok ada creeper? Sini. Orang baru tak satu je ke? Itu mod pack. Mod pack tu satu nama je. Tapi ada banyak horror. Ada 20 lebih. Agak something. Lupa ni creeper je. Ada 20 lebih mod ni. Dua from Mocha Mocha Sua. Kau hantar kat stiker itu bukannya nampak pun kan? Tak nampak tu. Tak payah dia orang hantar tu. Kau tak nampak pun. Sebab aku naikkan apa social bus tu ke atas sikit. So kau takkan nampak tu. Apa gambar image tu. Tapi kau hantar video. Aku suka dia mod tangan ni. Mod badan nampak realistik ni. Wow, I like this. Sudah, doh jangan persoalkan doh pasal suara aku ni. Udah, aku dah cakap mic aku rosak-rosak lah. Ke aku ada letak filter suara secara tak sengaja ke apa ke? Sebab dia tengok macam filter suara. So kalau aku letak aku tahu nak letak apa. Sama macam
Korang nak betul-betul suara realistik kan? Aku try letak... Tak ada ni ke? Apa nama benda tu? Tak ada filter untuk reverb ke? Reverb. Tak ada reverb. Tak ada reverb lah. Tak ada reverb tu. Expander apa? Oh. Sekejap, aku nak dengar suara aku sendiri Sekejap, aku nak dengar suara aku sendiri, sekejap. Kau pakai sound card ke bang? Tak ada, aku tak pakai. Suara aku apa macam ni? Ada kedengaran macam bergema tak? Sama je. Tak, kenapa live aku tak dibuka ni? Live aku loading ke guys? Guys, live aku loading ke? Tak. Habis apa aku tak boleh masuk live aku sendiri? Alah, kampretnya lah. TikTok ni bodoh kadang, serius. Okay, aku nak dengar suara aku sendiri sekejap. Okay. Aku akan letak dekat telinga aku. Internet ke? Internet rumah aku kot. Aku rasa internet rumah aku tu guys. Ya, dia dengar macam robot siap suara aku. Memang sebiji suara robot tu. Kalau aku naikkan release ni. Hello? Macam suara aku. Okay tak? Ke tak ada beza? Tak apa kan, lepas live settle kan? Boleh lah. Aku lepas live aku settle kan? Mana aku nak buang balik filter suara tu. Dia mampus lah benda ni. Remove. Close. Aku tak boleh pasang reverb lah. Aku nak pasang reverb tu. Baru kena sikit main suara bergema. Ada burung! Mana burung? Dia bapak ah. Dia macam pelik tau. Game aku jadi realistik, suara aku jadi macam robot. Did something just spawn? Orang kan yang selalu tanya kan, bang, laptop abang kuat macam mana bang? Ya, macam ni lah kemampuan sebenar laptop aku. Boleh main mode-mode gini. Kalau letak backpack ni. Backpack. Apalah suka sangat mode backpack tu. Tengok mid je. Tengok mode macam tu mid je. Ruang banyak. Tak cukup ruang is for noobs. Untuk pro sentiasa cukup. Okay, aku kutip pokok ya. Kan, kau dah cincin jari. Aku dah... Oh, kau dah tanya aku beli cincin Entah, aku bukan jenis pakai cincin, aku tak suka. Yang selalu orang kata kalau pakai cincin ni budak rempit. So, aku tak pakai. Oh, bukan Oh. Belum. Hai. Oh ya, aku rasa aku ada bawa masuk Goatman yang lama kot. Oh, mungkin tak. Aku tak ingat sangat. Kuat pula body cengkerik ni kat telinga aku. Memekak ada kat telinga aku ni. Boleh aku slowkan tak? Hostile creature, weather. Ni aku slowkan ke 31. Masih tak ada beza Okay, better aku rasa. What the f... Aku nampak something tu tadi. Ada null tu tadi kat tepi aku. Tadi.
Mamat tu muncul je kan. Aku selalu lag kalau Mamat tu muncul. Tahu kenapa? Aku macam ujung-ujung nanti aku nak main Roblox kejap. Tak tahu lah. Tak tahu lah. Betul-betul aku nak buat ke tidak. Rasa macam tak nak pun dia. Macam sama design aku selalu aku buat. Bila end live? Bila timer tu habis lah. Timer habis aku end lah. Malas aku nak lama-lama. Aku pun ada benda lain nak dipikirkan ni. Geng, korang perasan kan? Petang tadi aku stream, aku end stream. Dia lambat sikit nak habis kan? Korang perasan tak petang tadi dia lambat nak habis? Apparently kan, itu sebenarnya bukan aku lagging ataupun aku crash. Bukan. Itu bukan sebenarnya. Itu sebenarnya OBS. Sebab kan OBS ni, dia bukannya official streaming app untuk TikTok. So, bila dia nak end, lagi-lagi bila kau stream kat TikTok, dia ambil masa sikit untuk end. Dengar tak aku? Dengar apa yang aku cakap ni supaya bila aku end live nanti tak ada yang bising. Bang, apa lama sangat ni bang? Abang bukan kata dah end dah ke? Dia OBS dia ambil masa untuk pergi ke server TikTok. Dia ambil masa sikit untuk pergi ke server TikTok untuk end betul-betul stream aku ni. Stream aku dah end, cuma dekat korang belum lagi. Dekat aku dah habis. Kat korang je belum lagi. Aku pun baru tahu petang tadi sebab aku buat research. Aku buat research sikit dekat Google. Kenapa OBS dia ambil masa lama nak end stream. So OBS punya server kan dia lain daripada TikTok. TikTok kan select. Dia nak pakai app dia je untuk stream. App dia pun macam sampah. Okay, sekejap. Aku pun perasan yang aku tak letak torch keliling rumah aku. So, I might be dead tonight, guys. I might be dead. Bagi aku letak torch keliling rumah je. I might be cooked. And boom. Masih lagi tak cukup sebenarnya. Ya, ada 28 lebih. Ya, aku penuhkan dalam rumah aku jap. Aku nampak nol ke tadi? Ada someone else ke dalam game aku sekarang ni? Aku risau betul lah. Oh ya, aku teringin gila nak dengar bunyi sound waktu malam tu lagi-lagi dalam Minecraft. Minecraft, apa, mod sound yang aku letak ni. Nak tengok tu bunyi apa yang ada waktu malam. Tolong jangan ada benda yang muncul yang tak diingini muncul. Tolong lah. And other than merepek baik aku siapkan letak dinding ni before something spawn. Yup, dan ada dah something spawn. Dah ada yang something spawn. Hello, aku habisan blok. Oh, siapa tu? Itu. Who are you? Hero Prime bodoh. Hero Prime bodoh. Nice. Nice. Aku nak tidur. Tapi aku tak boleh tidur sebab nanti korang kata bosan. So, apa plan aku? Nak pergi mining ke? No way aku nak pergi mining gelap-gelap macam ni, man. Apa benda kat depan rumah aku tu? Oh, kita torch. Aku akan on night vision buat sementara waktu just in case nak tengok ada apa-apa kat keliling rumah aku ni. Okay, aku tak nampak apa-apa. So, aku rasa aku boleh keluar kot. Okay, before that bagi aku buat pintu tu. Aku dengar bunyi macam labah-labah. What the? Gali straight down. Gali straight down. Ada lagi ke pakai taktik tu? Alright, malam hari. Malam menanti siang. Siang menanti. Bergantilah bodoh, bukan menanti bodoh. Siang berganti malam. Ui, lubang ni bahaya. Siapa lubangkan tempat ni? Mengajar tu.
I'm cocked. Apa benda depan aku ni? Oh. Wow. Laut nampak kosong. Oh, okay. Baru teringat hari ni Dad dah gaji. Diamlah. Aku rasa dia tak masuk malam ni. Untuk yang kata tak seram tu kan, kau sabar sekejap. Untuk yang kata tak seram tu. Dah okey suara? Dah okey? Ke kau tipu aku? Okey dah? Kan aku cakap dia kena bagi masa sekejap. Bagi masa tu. Kau kena ingat tu, semua kena bagi masa. Siapa yang panggil aku Malul tu? Malul tak sama belajar ke? Aku belum lagi. Aku hujung bulan 9. Aku hujung bulan 9. 24 bulan 9. Aku sambung kat UiTM. Oh, sekejap. Bro dah bukan cyborg. Aku dah cakap dah kena bagi masa. Oh, gelak dok. Sama dok, sama kat kau dok, Marel. Gelak kat sama belajar. Kau sama belajar mana? Tegang pula lah aku ni. Dengan bunyi cengkerik ni sumpah tak membantu dok. Kau tu tak bunyi cengkerik ni mengingatkan aku apa? Mengingatkan aku waktu nak pergi toilet dekat kampung tengah-tengah malam. Mengingatkan aku nak pergi toilet tengah malam. Bukan. Bang, buat tingkap. Aku rasa aku boleh cari tingkap dekat belah sana untuk pasir. Gunakan pasir. Ni aku buat shovel je, lepas tu aku petik pasir. Benda bunyi cengkerik ni mengingatkan aku pergi toilet dekat kampung waktu malam tau. Sumpah aku tak suka perasaan tu. Ada lah cerita tu sikit aku nak cerita kan. Tapi aku malas nak cerita sekarang lah. Aku malas nak cerita sekarang. Cerita waktu siang nanti. Mungkin aku akan cerita sekejap lagi lah. Mungkin aku akan cerita sekejap lagi. So dia pernah, benda ni serius berlaku dekat aku lah kat kampung. Tak ada pasir kat sini. What kind of pantai is this tak ada pasir? Mungkin kat belah sana ada. Kita tengok belah sana pula. At Banan 13 Chusa Forge. Mungkin aku akan... Oh, kan aku cakap? Alah, kat tepi pasir ada mangkuk ni juga. Ada makhluk-makhluk ni juga. Ya, aku fight guna tangan. Bapak berani aku ni. Sorry baru masuk. Suara dah normal Ya. Shipwreck tu? Ceritalah sekarang baru horror. Okay, aku kena stop kejap lah cerita dia. Aku kalau nak bercerita ni aku tak boleh. Aku tak boleh multitasking tu. RAM otak aku ni sikit. RAM otak aku lagi kurang daripada RAM laptop aku. So aku terpaksa stop je. Aku tak boleh ni jap. Sabar, bagi aku balik rumah aku jap. Aku take pasir dulu nanti aku cerita. Annoying pula lah tangan aku ni. Sepak pasir tu buat apa? Sepak pasir ni buat apa? Gali bukan sepak. Kan kau sepak pasir ni lah. Kenapa? Bodoh Putih pasir pun nak kena ajar. Diam kau. Woi, bodoh. Macam mana dia teleport daripada rumah aku ke muka aku? Oh, dia dalam rumah aku dah. Aku nampak dia dalam rumah aku tu. Yellow. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Tengok muka sikit. Noka. Tak boleh keluar. Aduh, tak boleh keluar. Bodoh. Kau bodoh lah. Ada benda lain ni nak kacau aku sekarang ni. Takkan Noka seorang je. Kesian dia kan seorang-seorang. Mesti dia datang bawa geng ni. Takkan dia seorang je. Tapi kalau aku off night vision je nak tengok sikit macam mana muka dia. Bodoh. Sabar jap.
The knocker, yes, the knocker. The knocker is back, guys. Bukannya dia kena kurung pun, dia boleh keluar sebab ada pintu kat situ. Okay, biar aku bunuh dia jap. Aku cheat. Aduh. Okay, dia punya range dia agak tinggi tu. Okay, nyawa dia ada 50. Agak berat kat nyawa dia. Wow. What is that? Oh, you're dead. Bye-bye. Hitbox dia agak besar tu. Ke hitbox aku yang besar? Okay, pause, aku nak cerita. Kau nak dengar sangat aku cerita kan? Okay, dia cerita dia waktu ni tak adalah tengah malam sangat tau. Tak adalah tengah malam sangat. Lebih kurang dalam pukul 11.30 aku rasa. Hampir-hampir tengah malam. Aku time tu kat kampung. Tandas dia tak adalah jauh sangat ke belakang. Aku nak pergi ke toilet lah sebab sakit perut kan. Aku nak pergi toilet. Waktu aku duduk dalam toilet tu, aku just duduk diam duduk diam dalam tu kan. Buat hal aku. Lepas tu aku dengar bunyi macam, korang tahu selipar jamban? Tahu tak bunyi selipar jamban? Korang tahu tak bunyi selipar jamban macam mana? Tahu tak? Pernah dengar bunyi selipar jamban? Mesti dah tahu kan. Aku dengar bunyi step selipar jamban tu. Dia macam keliling. Dia jalan keliling aku punya cubicle tandas tu. Dekat belakang rumah tu. Dia pusing keliling situ. Aku ingatkan atuk aku kan. Sebab atuk aku kadang-kadang selalunya dia jalan-jalan tak tahu cari apa kat belakang rumah tu kan. Aku macam, atuk tu tak ada reply apa. Dia terus je jalan, tak berhenti. Dengar bunyi step dia tap kalau rumah tu. Aku macam, bukan semua dah tidur dah ke? Atuk tak silap dah tidur. Atuk selalu tidur pukul 10. Habis siapa pula yang duduk belakang tandas aku ni? Aku macam tegur lagi. Tok ke tu? Tak ada reply. Aku macam, nah. Aku pun terus cebok apa semua, aku belah. Aku tu tak nak ambil tahu dah benda yang bunyi kat belakang tu. Waktu tu umur berapa? Waktu tu aku form 2 ke form 1. Aku rasa form 2 ke form 1. Aku tak ingat time tu. Form 2 atau form 1 lah time tu. Waktu aku umur form 1 berapa umur lah? 13 tahun lah. 13 atau 14 tahun gitu lah. Haiwan apa? Mana ada haiwan pakai selipar jamban? Aku kenal lah bunyi selipar jamban. Bunyi selipar jamban tu like obviously gila lah. Bunyi dia macam mana. Aja gila kamu rainbow. Tidurlah dalam jamban tu. Oi. Kalau korang dalam situasi aku tu kan, apa korang buat? Aku tanya korang sekarang. Kalau korang dalam situasi tu, korang dengar bunyi step tu, kepala korang dah mikir macam-macam lah. Kepala korang dah fikir, ush, aku kena kacau ke ni? Like kau tak sempat cebok lagi tau. Tapi kau dah dengar dah bunyi tu. Macam ni. Buat relax. Okay. Buat relax lah. Okay. Buat relax. Sergah dia. Kalau dia sergah kau balik macam mana? Tak kedemam kau esok? JJ. Kalau aku disergah kau balik, takkan terkedemam kau? Lari. Okay, semua cakap lari. Okay. You guys are human. Yang cakap buat relax tu tak human tu. Even aku pun lari, kau tahu tak? Aku tak berani nak duduk lama-lama. Aku dengar bunyi blok. Kena place. Okay. Bagi aku buat glass pane. Bam. And belah, aku tak nak buat cermin yang terlalu besar. Kali ni kita cuba buat design tapi rumah kita tingkap kita tak terlalu besar. Tak overly lah. Okay, untuk belah sini aku rasa aku boleh letak cermin dekat. Lebih kurang macam ni. Belah atas ditutup. Belah ni buka. Tak perlu nak besar-besar pun cermin tu guys. Kecil-kecil je. Tingginya, okay tu daripada rumah sempit-sempit kan. Elok lah tinggi. Itu just creeper. So far mod pack ni agak slow burn lah. Dia just slow kacau aku. Dia hantar R2, dia hantar Knocker, dia hantar Herobrine, dia hantar entah siapa-siapa entah mengganggu aku. Ada Enderman.
Okey lah, mod pack ni okey lah. Mod pack ni okey lah. Small potato stuff. Tadi aku nampak Steve. Aku rasa yang kau nampak tu Herobrine kot. Dan Steve. Kalau macam semalam kena kepung siap. Itu hujung-hujung tu. Itu pun sebab aku dah naikkan ke day berapa entah. Ayuh tak ada Java untuk phone ke? Ada lah. Adalah Java untuk phone. Kau kena pakai launcher lah. Kau pakai Zelih launcher. Siapa kata tak boleh main Java kat phone? Dulu aku main Java kat phone lah. Semalam peak live. Kau tahu tak benda tu semua tu berlaku? Aku rasa kan live semalam lah antara live yang paling pelik tau. Sebab first, rumah aku kena build 2 kali. Mood matahari tu apa khabar? Mood matahari. Oh, Sunman tu baik, Alhamdulillah. Mungkin. Sekarang lagi berapa minit ni? Lagi 22 minit. Nice. Kan sedap dengar suara. Ya, suara aku pelik tadi. Macam cyborg. Okay. Kedua rumah macam surah R&R. Alah, surah R&R tu tak apa tu. Aku suka. Korang rasa macam pelik ke kalau aku suka R&R? Kau rasa aku pelik ke kalau aku suka R&R? Aku suka R&R tu. Tak tahu kenapa. Aku suka R&R. Aku suka vibe yang ada dekat R&R tu. Tak tahu kenapa. Aku suka. Aku tak tahu lah apa yang baik sangat vibe dia. Tapi vibe R&R tu serious best. Hi Akal, miss me. Siapa kau? Someone? Who are you? Sorry dah, aku tak ingat orang. Aku tak hafal nama orang. R&R mana? Basically semua R&R lah. Semua R&R lah. Tak tahu lah, vibe dia. Aku tak tahu nak terang macam mana tu. Aku suka. Aku tenang berada di R&R. Aku rasa sangat-sangat tenang berada di R&R. Aku tak tahu kenapa. Lagi-lagi, kalau R&R tu pukul 2 pagi ke 3 pagi ke, kau daripada perjalanan yang jauh kan. Kalau kau dekat ada perjalanan yang betul-betul jauh kan, kau singgah R&R, sumpah best. Tandas dia tak busuk macam school. Itu satu. Tandas dia selesa. Sangat-sangat selesa. Lain macam 2 pagi. Ada je orang drive pukul 2 pagi ke apa semua tu. Ada je. Ya, ni center ni center. Okay. Ada zombie yang hidup lagi ke? Kan ada zombie bawah ni. Bawah ni gua Oh ya, bawah ni cave. Aku pernah sahur kat R&R. Bang, someone tu haters lama kau. Bukan, salah cara haters kau tu. Oh ya ke? Oh, kalau haters memang aku tak ingat lah. Bang, saya try orbital railgun. Orbital railgun? Tak syok lah mod tu. Mod tu overrated. Buat apa aku nak orbital railgun? Aku nak tembak apa? Aha. 2 from Mickey. Gitu je. Gitu je, tak ada cakap apa dah. Tak ada mesej apa dah. Gitu je bagi. Buang duit gitu je. Tak ada nak cakap apa. Sedekah tu. Bro tak ada kata-kata lah nak bagi. Bro tidak mau berkata-kata. Tak ada ayat. Tak ada ayat. Cakap je lah 2 biskut genuk ke apa kan. Ikut kau nak cakap apa kan. Dialog kau. It's your choice. Untuk cermin belah sini kan. Okay, macam ni lah. Kau kata beta tak payah bagi. Ha? Hello, baru nampak dunia ke? Sini aku masukkan balik kau dalam tanah. Dah. Pandai aku ni. Baik tu aku. Apa dia? Apa korang semua mention dia ni? Oh. Someone. Kacau lah dia ikut korang lah. Kau nak buat apa? Aku malas nak mengalang. Aku dah kehabisan cermin ke? Aku dah kehabisan kayu untuk smelt cermin tu. Wow, ini antara rumah yang paling strategik aku nak buat. Agak cantik lah sebab cermin dia tak terlalu besar. Tapi banyak lah cermin dia sebenarnya.
Actually banyak ke cermin dia malam ni. Apa tu? 2. From Mickey, cakap sikit. Yelah. Kau memang saja ke nak naikkan timer aku, Miki? Kau memang saja nak naikkan timer aku. Kau jangan menyumbang kepada kenaikan masa, please. Okay, bab bumbung aku tak nak buat bumbung cacat macam hari tu dah. Aku cuba buat bumbung yang kurang kecacatan sikit. Dan aku rasa aku ada idea macam aku nak settlekan bab bumbung ni. Mungkin still akan nampak cacat. Mungkin sedikit. Betul-betul macam kotak kasut lah. Aku dah lapar. Cepatnya aku lapar. Dan karakter aku ni obese ke? Tak jap. Kurus je. Okay. Aku macam nak pakai shader jap. Kita tengok shader macam ni. Hihi. Mesti cantik. Wow. Wow. Sungguh realistik, guys. Sungguh realistik. Sungguh realistik. Problem dia lah, matahari dia macam macam ada black hole siap atas langit aku. What the fuck? Siapa buka pintu tu? Tu bukan aku yang buka tu pintu tu. Hell no. Aku tengah testing shader, kau jangan main pintu dia. Tak kelakar dia. Oi, jangan gaduh oi. Ada yang gaduh ke? Apa? Gaduh lagi Apa sajalah yang kau nak gaduh kan ni. Peninglah aku. It's okay guys, laptop aku takkan overheat. Dia just akan lagging-lagging gitu je. Laptop aku takkan overheat malam ni sebab aku pasang aircon ni. Apa benda warna merah tu? Oh, kuda! Lah, ingat siapa? Wow, what is this graphic, dog? What is this graphic, weh? Aku macam nak try Usha game yang Kinsyah main. Apa, Water Park Simulator. Apa tu? 2. From Mickey, rumah kasut saiz apa? Ha, lawaknya. Ha, lawaknya awak ni. Lawak lah. Balikkan semula aku punya Minecraft biasa aku. Dah macam bukan main Minecraft pula rasa dia. Jawab. Lawaknya dia ni. Jawab? Apa aku nak jawab? Diamlah burung! Pandai pun. Aku nak dengar bunyi cengkerik. Aku tak nak dengar bunyi burung. Mood Godman tak main ke? Tak. Aku tak on lagi. Aku rasa esok Godman akan kembali esok lah. Godman yang betul punya akan kembali esok aku rasa. Sekejap. Okay. Aku rasa bab bumbung kita dah boleh start buat dah. Aku malas nak cover bumbung belah atas tu sebab aku akan cover gunakan idea bumbung yang ni lah. Ask someone hi. Sekejap macam mana aku nak buat begini? Aku kena fikir dulu. Aku tak boleh teruskan lagi. Aku kena buat satu line daripada sini dulu. Maybe something like this. Apa tu? 2. From Wish. Kan. Kan. Apa benda tu? Bukan. Cakap! Kan. Bukan. Ya, cakap bodoh. Apa kau nak cakap? Kan. Cakap bangkit! Ada something dalam rumah aku. Tak kan? Darwish ke? Macam tengah mabuk. Dia cakap! Face reveal. Muka aku lah tu. Dekat profile picture aku tu dah aku dah tu muka aku lah tu.
Sekejap. Okay, ada potensial. Sedikit cacat, tapi ada potensi. Ada potensi. Sabar je, aku tak boleh nak. Shader pekal diorang nak. Shader apa? Ni. Kau yakin ke nak shader tu? Shader tu gelap nanang lah. Ni dia. Kau Capic 13 High Performance Shaders. Tu shader dia. Yang aku pakai tadi. Shader ni ringan guys. Shader ni sumpah ringan gila. Nampak? Performance untuk toaster. Did you say potential? Aku teringat tu stiker. Ni lah. Shader ni memang untuk laptop kentang memang sesuai lah pakai shader tu. Kalau kau tak stream lah. Kalau kau stream kau jangan cuba lah. Kalau kau stream, kalau kau nak rasa macam bau-bau asap wayar sikit, pakai lah. Nak donate lagi lah. Aku rasa Mamat ni tu yang bagi voice tadi ni. Kau jangan buat jadi macam Live Kinshah jangan Solar Shader Fandu. Solar shader? Solas ke? Solar? Sekejap. Boleh ke macam ni? Tengok. Betul ke aku buat ni? 2x2x2. Oh, okey lah. Nampak tak okey. Wait, you know what? Actually nampak okey. Sabar jap. Okay, bumbung tu stop dekat situ. Yes. Aku rasa boleh. Dah okey kau OBS kau? Garis bawah. Aku dah okey dah. Setting yang lain semua dah okey. Sekarang ni yang tak okey ni satu benda je. Bila end tu dia macam ambil masa sikit lah untuk stop. Dah. Okey. Terima kasih. Terima kasih betul donatnya. Terima kasih. Garis bawah. Jangan cakap yang kau fokus. Tak. Lain. Design lain. Tak. Bukan bumbung tu dah. Ya. Lain. Ya. Jangan risau. Aduh, aku kena copy balik lah bentuk dia ni. Macam aku buat Aduh, payah kat ni. Ini memang makan setengah jam ke aku rasa ni. Aku nak buat design simple. Tapi simple pun kena tengok kat simetri ke tidak. Okay. I see the vision. Okay, turun 1. Lepas tu tambah 2. Turun 1. Okay. Turun 1. Tambah 2. Turun 1. Okay. Turun 1 sekarang. Okay. Alah tolongnya. Kenapa aku nak turunkan ke 1 ni? Nyamuk benci kau ke? Wow. It's my pleasure. Ryan cakap ada di sikal tadi kal tak angkat. Oh iya ke? Kau apa? Aku tak perasan tu. Bagi tahu aku buka. Okay. Aku bagi tahu aku buka Discord like hampir 2 bulan sekali. Aku jarang buka Discord. Okay, just turun macam tu. Okay, nice. Patutnya idea aku lain guys, tapi terpaksa lagu dengan idea ni. Aku ingat kuda tu tengah pandang aku. Okay. Yeah, looking great. So, patut kita tidur guys ataupun kita just stay sambung buat bumbung? Tidur? Tanda N. Tak, Raya nak ajar aku cara nak guna OBS guys. Dia nak ajar aku cara guna OBS sebab aku kan tak reti nak guna OBS sangat. Macam orang tua pula aku rasa. Wai! Bodoh! Dua from Osman bin Yamo. Ya. Apa tu Kal? Orang bagi social bus. And aku punya pikat Sancho. Bagus sangat. Kal aku ngantuk atau tidur le. Ngantuk tidur senang. Tak payah paksa diri kalau tak nak tengok ke apa ke. Kalau nak tidur kan, halang siapa-siapa yang bagi social bus tu. Jangan bagi dia bagi. Nanti kita tambah masa.
Kalau aku habis cepat, cepatlah korang boleh tidur guys. Aku nampak something kat situ ni. Kan aku salah tengok. Aku rasa mata aku menipu aku lah malam ni. Okay, pokok tu baru tumbuh. Aku tak percaya aku main ni dalam stream sekarang. Selalunya aku main feeling-feeling macam ni, selalunya time aku main solo, bukan stream. Sebab, tak tahu lah, aku selalu add-nya, selalu aku tambah mode first person dengan mode ambience ni waktu aku main sorang-sorang. Sebab aku tak boleh nak stream sebelum ni mode macam ni. Biasanya orang tengok live ni malas nak tidur. Nanti pakai, jom. Aku tak pakai shader, Malas nak pakai shader. Mana ada pakai shader dia? Tak main lah shader ni. Kalau aku pakai shader lain tu, dia lagi gelap. Dia punya ni. Dia punya kalau shader macam ni. Ni kalau aku shader macam ni. Ni rupa macam mana shader aku. Macam ni rupa shader. Tapi aku just malas nak pakai sebab terlalu realistik. Allah. Kau tengok matahari dia. Tak payah shader sebab busuk. Tadi tu bukan shader tu. Tadi tu macam recreation of shader lah. Dia macam shader yang bukan shader lah. Faham tak maksud aku? Aku recreate balik nampak macam vibe-vibe shader padahal dia bukan shader. Okay, sebabkan aku malas nak pakai shader. Sebab shader ni terlalu gelap lah, dah gelap. So, malas nak pakai. Kan, aku bagi RM2 nanti aku donate. Kau bagi aku RM2 nanti aku donate. Pula. Allah! Jatuh. Bukan terlalu realistik tapi laptop tu yang panas. Laptop aku tak panas. Laptop aku takkan overheat sebab aku ada aircon. Bilik aku betul-betul sekarang ni, aku ada termometer dalam bilik aku ni. Nak ukur berapa sejuk bilik aku sekarang ni. Like sangat sejuk lah. Aku dah lah dengan pakai singlet. Aduh, sekejap lagi aku kena bawa aku punya ni jap. Sekejap aku ambil aku punya sweater jap. Sejuk pula sini. Sejuk kan? Aku terpaksa pakai sweater jap. Okay. Yo, wear some clothes, dog. Aku pakai singlet lah. Sleeveless. Senang cerita lah. Dia baju macam biasa tapi tak ada lengan. Macam tu. Sleeveless. You know sleeveless. Dia satu sebab bilik aku kecil. Sebab tu bilik aku senang sejuk. Bilik aku tak besar. Bilik aku literally seluas 2 kubikel tandas R&R. Selalu mesti pakai short. Tadi aku pakai tracksuit biasa. Aku tak pakai shorts lah. Come on. Adab kat rumah. Jangan pakai shorts. Allahu Akbar. Adman, kenapa? Aku tak ada kayu dah. Jom cari kayu guys. Jangan pakai seluar pendek kat rumah guys. Walaupun dekat rumah tu ada ahli keluarga kau je. So far tak berapa nampak hantu. What do you mean tak berapa nampak hantu? Aku rasa sepanjang naik 2 dengan naik 1 ada The Knocker. Lepas tu ada Herobrine. Aku lapar lagi. Cepat betul lapar kereta aku ni. Gemuk betul. Masa tinggal berapa lama lagi? 19 minit. Nice. Cepat sikit aku habis. Boleh lah aku nak sambung setting OBS aku lagi ni. Adman, cuba refresh. Not really nampak hantu. Nak aku naikkan day tak? Nak aku naikkan all the way ke day 30 ke something like that tak? Aku try. Okay. Aku akan mati buat benda ni tapi it's worth. Set 30D. Time set 30D. And aku dah berada di day 30 guys. And dah ada H dekat rumah aku. Aku baru set time dah ada huruf H dekat depan rumah aku. Menarik. Aku agak excited nak tengok apa benda akan ada waktu malam nanti. Ni nak malam ke? Oh, baru nak siang. Okay.
Kenapa aku still smell? What? Tak apa. Kenapa tak 1000? Tak 1000, takut terlalu chaotic. Emoji dalam live ni lain ke? Dalam live ni lain sikit. Apa dia? Apa? Yang cakap mana boleh cheat tu ke? Dalam live ni lain sikit. My world, my rule. My life, my rule. It's not your rule, it's my rule. Bang, hantu tak? Aku memang hantu dekat certain orang. Tak sabar aku nak tengok apa akan jadi di day 30 sekarang ni. Kita dah berada dekat day 30. So sepatutnya mode ni agak aktif. Lagi-lagi waktu malam. Sepatutnya. Bunyi apa tu? Lembu, kau berbisik kat telinga aku ke? Jap. Kau bisik kat telinga aku ke? Aku tak siap bumbung rumah lagi ni. Jangan masuk cave lagi, sabar lu. Salah cakap bang, sorry. My life, my rule. Oh wait, aku tak ada slap lagi, sabar jap. Biasa abang live kau berapa? Aku tolong bagi tahu dia aku selalu live kau berapa. Aku tak sebut balik, payah tak? Aku selalunya kalau petang aku pukul 3. Lepas tu malam selalu pukul 10.30. Malam selalu petang dan malam. Must be the wind. Hey, where are you? Whoa! Okay, dia just cepuk kepala aku. Tak apa. Tak apa. Wujud seorang yang selalu mengambil air wuduk. Mai! Weh, betul gak tu? Wujud seorang yang selalu mengambil wuduk. So, kita dah nampak dah efek apabila mode ni berada di day 30. Aku dah nampak dah mode ni agak aktif. Interesting. Terima kasih, Mamau. Kenapa tip 37 dengan mode Herobrine ke? Ya. Mode Herobrine memang ada dalam mode pack ni tu. Ni mode pack. Ni bukan mode. Ni mode pack. Aku dah tulang tak? Oh, aku dah tulang. Aku mungkin akan ada anjing. Yeay! Aku dah ada anjir. Come here, anjir. Let's go, anjir. Sit, bro. Sit! Okay. Aku tak kisah kau nak kata tu wolf ke apa ke. From Yun Chomil. Assalamualaikum kal waalaikumsalam. Okay, so dia dah tolong jawabkan untuk aku tak jawab lah. Wait, 5? Allah. 5 Allah. Kal, bagi nama dia Aiman. Kenapa pula aku nak kena bagi nama dia? Bagi salam terus jawab sendiri. So kiranya aku tak jawab lah kan? Betul tak? Kalau dia dah jawab, tu tak jawab lah. Allah, kalau letak lagi. Aku buat belah sini dulu. Tengok huruf H ni. Bermaksud Herobrine. H means Herobrine, guys. Geng, kalau kita tak pasang mode tiba-tiba ada sound bunyi horror masa main tu normal ke? Itu normal. Sebab Minecraft memang ada sound-sound seram dalam game. Memang ada pun. Itu normal lah. Lagi-lagi kalau kau pergi cave, memang akan ada bunyi-bunyi seram sikit dalam Minecraft. Letak nama Bob T20 bang. Kenapa kau cakap kat aku macam aku pula yang bagi social buzz tu kat dia sendiri?
Ada orang mesej aku. Alamak, turn-turn ni lah kau nak mesej pun. Oh, dah tak ada benda kat tangan aku. Hampir siap guys. Bumbung hampir siap guys. Nak dental cerita hantu version aku tak? Nak dental pasal doktor gigi ke ni? Mickey Mouse macam mana kan? Mood tu aku dah lupakan. Dah padam daripada ingatan aku. Sebab mood tu berat nanang. Herobrine kat belakang. Tu bukan Herobrine. Tu bukan Herobrine tu. Itu Null. Tanda N. Itu Null bro. Wow! What the yo. Oh tu Herobrine. Anjing, get him! Alah, tak ada teleport. Oh, dia boleh! Okay. Mod ni boleh letak kat bedrock tak? Tak boleh. Ada tak modnya? Ada tak modnya ada entity 404? Tak pasti, aku tak pernah check pula. Ada ke yang buat pasal based on makhluk tu? Setahu aku tu just creepypasta. Tak tahu ada mod ke tidak. Aku kena check dulu lah. DM list dah habis kena suspend by the way. DM section list dah habis kena suspend. Sekejap. Oh lama. Aduh, aku dah tak boleh panjat balik sini. How bro, how? Okay, macam tu je lah. Kal, apa dia? Apa dia? Jangan bagi social bus Bagi aku habiskan 19 minit ni. Lepas tu kita semua boleh pergi tidur Lepas tu kita boleh tidur dengan aman guys. Okay, jangan bagi social bus dah. Cukup dah korang dah bagi petang tadi. Banyak dah korang semua bagi petang tadi guys. Alright. Allah, kayu kau habis lagi. Tak nak cakap aku lagi. Yang tak tidur nanti. 2. From Azam. Azam Zam Anjay Slurber Pulse Number Sensor. Anjay menangis membayangkan Geng, berdosa kalau aku nak. Tak apa lah. Rasa macam bersalah pula nak gelak. Tak apa lah. Rosak Upin Ipin aku. On the second thought, tak apa, aku nak fikir. Risau dia insan istimewa. Tak tahu aku mana nak gelak. Kalau aku gelak ni tak pasal-pasal insan istimewa itu sumbat aku dah neraka sikit. Why? Uish jahat-jahat. Bodoh, aku jerit kuat lah bodoh. Astagfirullahaladzim. Itu paling kuat dah aku jerit tu. Itu paling kuat anjay. Itu kalau jiran aku tak dengar tu, aku sumpah cakap dia orang pekak baik. Kali saya. Tu kalau jiran aku tak dengar tu, aku cakap dia orang pekak baik. Yang nak tidur-tidur lah. Ya, nak tidur-tidur guys. Okay. Tak masalahnya aku. Allah hai. Okay lah, nampak okay sikit lah. Q-A-L-S-T-R-E-A-K. Streak. Oh yeah, fuck. Alamak. Aduh, aku lupa share streak. No, 12. Weh, aku lupa nak share streak dengan semua orang. Alamak, aku lupa nak hidupkan streak. Gang, sabar jap. Aku lupa streak. Aku lupa terus nak hidupkan streak hari ni. Ya, sabar.
2. From someone smart Aikal. Aku lupa nak hidupkan streak. Sabar jap, internet aku slow. Number way Aikal Jaji. Sabar jap. Allahu Akbar. Apa cerita ni? Oh, streak dah padam dah ke? Weh, kiwak, streak dah padam. Alamak, semua streak padam ke? Oh man, semua streak padam ke? Oh nah, semua streak padam tu. Sabar lagi, aku hidupkan balik streak aku. Sabar kejap. Alamak. Sorry tu guys. Aku lupa. Aku tak habis-habis ingat nak hidupkan streak tapi aku lupa. La ilaha illallah. Padam streak. Inilah sebabnya kenapa kan. Aku malas nak buat streak dengan orang. Aku lupa. Tak je guys. Aku rasa ramai ni aku terpadamkan streak ni. Ini first time dah aku forgot streak. Shit, semuanya salah. Aku nak salahkan siapa lah? Tak je guys. Aku hidupkan balik streak aku ni. Thank you Dodi, kau masuk stream aku ingatkan. Aku actually lupa. Ada lagi tak streak yang terpadam? Oh. Apa pula tu? 10? 10. From Azam. Ni akibat panggil aku orang istimewa. Lah tu video kau ke? Baik. Ingatkan satu last minute. Ingatkan satu last minute. Sabar jap. Aku hidupkan balik semua ni, aku terlupa. Sorry guys. Terlupa. Ada tak ada yang tiba-tiba bash aku dekat ni lah. Something went wrong, try again later. Sabar jap guys, sabar jap. Ui, ramai sangat ni. Okay, ni memang langsung tak reply chat aku. Tak apa lah. Ada lagi ke yang aku terlepas? Aku rasa tak ada dah kot. Semudah restore balik kot. Tak ramai pun guys. Dalam 10 orang je kot. Kawan-kawan aku yang aku set. Berapa orang? Kau buat streak. 10 orang. 10 ke 12 gitu lah. Okay, aku rasa dah okay dah kot. Alright, sambung. Semua yang 12 orang tu semua streaknya dah warna purple. Dah warna purple semuanya. Aku dah tak ada tambah orang dah untuk streak. Aku malas. Tambah masa. Oh shit, lupa. Yay. Lupa tambah masa. Tambah masa tadi 10. 10 sama dengan berapa? 10 sama dengan 15 minit. 10 dia bagi tadi. Okay, RM RM12 lah. RM12 sama dengan RM12 sama dengan 18 minit. Alright. 18 minit. Dah naik balik dah. Alright, nice. 33 minit. Oh no. Hero pernah ikut belakang aku. Kau nak scam aku ke? Labah-labah ada lah. Oh, ni sekejap lagi aku akan pergi ni. Sekejap lagi lepas aku dah settle buat rumah, aku akan pergi dalam tu. Nak malam ke? Dah nak malam tu. Shit. Aku cepat ambil batu. Cepat ambil batu. Ni pun cave gak ke? Okay, you know what? Sekejap aku akan pergi semua ni. Aku yang selalu cakap apa, share live aku untuk streak korang kan. Untuk super fans, berkali nak cakap agaknya. Ya, aku rasa cukup dah kot. 41. Ya, aku rasa cukup. Cukup sangat. Jom kita belah dulu sini. Macam lain je animasi dia. Ya, aku pakai mode animasi. Ada something kat belakang aku. Spider tu ikut aku ke? No. Apa benda tu? Okay, tu just torch. Wow! Wait.
Lubang ni memang ada. Kacip, yang kat dalam rumah tu tolong gigit mamat ni please. Tolong gigit mamat ni please. Kau jangan wolf dekat dalam rumah tu, gigit mamat tu. Okay, once aku buka pintu ni aku kena cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Go. Go 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 go. Oh, dia tak ada. Kau aku tak nampak dia. Okay, buat tidur. Aku malas nak stay lama-lama dalam malam ni. Kau memang anjing tak guna ke At tahu tak? manusia, I'm not sure. Kau anjing tak guna. Tak kacik dah terkencing. Apa function aku ada anjing? Anyway guys, aku kena bawa dia dengan aku lah. Untuk teman aku just in case kalau something happen. Mantap, good boy. Good dog. Aku tak ada pengalaman beli anjing, so jangan salahkan aku guys kalau aku tak erti beli anjing Hot dog. Mana dia? Masuk rumah oi. Masuk. Pandai pun. Ya, aku malas nak keluar lagi sebab aku risau ada something kat luar ni. So aku nak settlekan bab lubang dekat atas ni, lubang-lubang dekat rumah aku ni. Ke nak biarkan aja? At manusia, I echo. Oh, rumah aku gelap lah, aku perasan. Aku tak pas kat situ. A bit of here. And here. Dah, kan terang sikit rumah ni. Adalah cahaya sikit dalam rumah ni. Adalah sinar harapan sikit dalam rumah ni. Okay. Before apa-apa, bagi aku tukar ni jadi slabs. Boom. And At garis then bawah nice. setelah penampilan baru, jom lihat. Saya telah berikan penampilan baharu. Apa maksud kau? Apa maksud kau beri penampilan baru? Kau glow upkan live aku ke? Alamak. Bentuk macam pelik je. Apa yang pelik ni? Oi, ini cantik ke tak? New style heart meet. Wow, aku ada creeper dalam rumah aku. Dia cuba nak tipu aku lagi. kita. Dia cuba nak letupkan lagi rumah aku, Mat. Aku lupa lah aku tak boleh nak. Aku lupa aku tak boleh buat macam tu. Wait, habis tu macam aku nak buat bentuk? What? Okay, you know what? Kita buat simple dulu. Macam ni. Hey, what's up, Danger? Okay. Nampak bland lah kalau macam ni. Actually nampak bland lah. Aku nak tengok kat luar jap. Aku dah tengok dari luar jap. Step apa tu? Creeper ke tu? Bunyi creeper ke tu? Aku dengar footstep. Creeper, is that you? Oh, anjing aku. Lah, kau kenapa? Kau tak duduk. Aku dah duduk kan kau. Duduk. Sini masuk balik. Aku dah duduk kan kau. Lah, duduk diam. Anjing ni anjing. Okay, sekarang aku dengar footstep lagi. Itu bukan footstep anjing aku. Tu benda lain. Siapa tu? Night vision. Okay, night vision. Please membantu kali ni. Okay, aku nampak witches. Tanda Ed sanggup ke bayar berbulan. Oh, my bad. Masuk balik. Sabar. Aku off dia tu. Try set hari ke 90. 90 Try. Time set. You know what? We're gonna go with this one. Day. All the way to 89,000. Day 89,000 guys.
Kita set terus ke day 89,000 guys. Kita nak tengok apa akan jadi pada day 90,000, 89,000. So far tak ada apa-apa yang berbeza lagi. Wall aku, langit aku masih lagi warna biru, tak warna merah tiba. Masa lagi berapa lama ni? 27 minit. Gang, tolong jangan. Skip berbenul. Gang, tolong jangan bagi social buzz dah. Aku tak nak lama ni. Aku tak nak habis pukul 1 lagi guys. Tolong ya. Jangan guys. Aku dah habis awal ni. Aku nak setting stream aku lagi sekejap ni. Kenapa dah malam? Kan tadi siang ke? Yo, what the dog? Alamak, bahaya ni. Tahu jap, bagi aku just turap tanah ni kejap. Bagi aku turap laluan ni jap. Aku tak suka ada lubang besar depan rumah aku ni. Aku tak suka. Kalau aku rasa dia tak ada kaitan dengan day kot. Mana ada mod Minecraft semua ada kaitan dengan day tu. Sebab Minecraft memang mod dia operate berdasarkan day. Lagi-lagi mod horror. Okay dah, aku rasa cukup dah kot. Mamai tu lagi kat pokok yang sama pula tu. Ni mana tak tidur? Tidur is only for penakut. Biar aku berhadapan dengan Mamat cerah nak mampus ni. Mamat ambil uduk banyak ni. Oh yo, wait game aku freeze. Ada something spawn ke? Kenapa ada bunyi buruh hantu? Aku tak suka bunyi tu. Aku tak suka bunyi burung tu. Seriously? Oh ya Allah, creeper. Ni bukan masanya untuk kau mengacau aku weh. What about you bro? Okay, aku tak ada block kat tangan aku. Once dia ada dekat sini. Whoa! You are not zombie? Whoa, you're not the zombie, bro? You are not normal zombie, bro. Hello? Oh, possessed zombie. Nyawa dia banyak ah. What is that? Aku nampak benda hitam kat belakang tadi. Aku nampak benda hitam nyuruk kat sini tadi. Oh, tu dia. Dia dah hilang. Wow! Okay, itu dia. Itu dia! Apa banyak sangat benda ni? Oh! Tiba-tiba banyak benda pula ni. Apa hal? Oh, mungkin silap aku lah. Aku pergi naikkan sampai ke day 800. Day 89,000 kan. Okay, jap. Aku nak tengok bentuk bumbung dia. Actually not bad lah. Aku tahu macam nak bagi dia nampak berbagai sikit rupa dia. Nak bagi tak nampak bland sangat. Aku tahu macam aku nak buat. Tumpang ke tepi kacip. Tumpang lalu ke tepi sikit. Aku tak ada wool. Tepi sikit. Aku nak buat projek ni. Dah guys, dia nak tidur. Jumpa korang esok. Good night. Okay, bye. Good night. Okay, bam. Okay, untuk nampakkan dia sedikit ada variety. Aku ada kayu tak? Aku
Tak kayu lah pula. Cuba kalau sekarang aku tak buat variety, aku nak tengok dulu macam mana bentuk dia. Tengok daripada depan. Okay tak? Well, actually not bad. Nampak okay. Nampak okay sikit. Sikit nampak okay. Nampak better lah daripada hari tu. Akid kenaikan Chooser Forge. Add kit kenaikan. At Wilson tak. Aku ada. Oh, aku dah kehabisan. Slab. Bang, try day 1 million. Tak boleh dah tinggi sangat tu. Minecraft tak boleh proses kalau silap aku tinggi-tinggi macam tu. Tanya sama pokok. Apa sebab goyang? Jawab angin yang goncang. Terbang burung terbang. Pergi apa tu? Wow! Okey, aku nampak kau. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah dapat. What? At Lia tukar ke super hands. Bang, try off. Off apa? Night vision. Wow. Okay, dia dah kembali balik jadi vibe-vibe seram tu. Kal, teping tu. Teping pula. Okay, jap. Bam. Okay. Nice. Sampai tak? Okay, sampai. Somehow. Belah sana sampai tak? Tak sampai, tangan aku pendek. Boom. Mana hantunya? Weh Akal, kau pernah tak boleh install Minecraft launcher tu kat Microsoft? Kenapa kau nak install launcher Minecraft original? Kau pakai je lah launcher-launcher yang dah di-fix. Macam tu aku pakai SMCL launcher. Kat situ lagi senang kau nak download Minecraft. Dia dekat SMCL launcher. La ilaha illallah. Aku dah tak ada kayu. Kena masuk hutan lagi ni. Kayu. Ai. Lah. Tak tahu lah aku cakap aku nak habiskan stream aku ni cepat. Sebab mood ni macam tak ada hantu je. Padahal banyak tu mood yang aku bawa masuk ni. Banyak tu mood yang aku bawa masuk sekarang ni. Mungkin dalam gua kot. Sebab cerita dia sekarang ni aku tak masuk gua lagi. Cuba sekali lagi aku masuk gua. Nanti aku tengok. Dia tidur dulu. Lepas tu kita pergi masuk gua. Mana tu ada apa dalam gua kan. Aku dengar bunyi footstep. Footstep apa tu? Ada something kat luar rumah aku ke? Tak ada. Okay, jom sambung isu ni jap. Lepas tu kita boleh pergi mining. Sebenarnya aku penat. Serius aku penat tu. Yang ada game lama-lama tak penat ke? Wah, abang guna launcher ke? Ya, guna launcher. Aku dah tunjuk kat korang dah. Okay, aku rasa dah siap dah. Pasal rumah dah siap. Lantai dia tak settle. Tapi aku malas nak settle kan. So, kita pergi mining je guys. Oh ya, aku bawa bekalan makanan sikit. Aku masak berapa makanan sikit sebelum aku bergerak. Okay, gunakan. You know what? Boom. And bam. Buat chest lah. Boleh lah. Item aku tak banyak pun. So aku tak pergi mining lagi. Sebab selalunya aku pergi mining dulu baru aku. Allahu Akbar. Kuatnya bunyi tu. Okay, bagi aku blok-blok ni kejap. Just in case sebab mana tahu penting nanti waktu dalam gua nanti kan. Aku bawa engkau sekali ya. Aku bawa engkau just in case. Ya Allah, miskin cool rupanya. Yelah, aku tak pergi mining lagi. Aku sibuk buat rumah dulu. Aku tak buat ni lagi. Kalau ada yang dah ngantuk tidur je guys, saya pergi je tidur guys. Tak payah tunggu aku habis. Lambat lagi ni. Lagi-lagi kalau ada yang bagi social bus. Tapi kalau tak ada yang bagi, elok lah 17 minit lagi pun tinggal. Yes. Allah, jangan ada yang bagi tu. Janganlah tiba-tiba ada keluarga kumbang ke, Dex ke, siapa-siapa masuk dalam ni. Tolonglah. Actually aku dah penat ni.
Jadi boleh ke main Minecraft tanpa Minecraft launcher? Boleh. Pakai dah launcher lain. Tak semestinya akan pakai launcher sama. Kau boleh je pakai launcher lain kalau kau dekat PC ke laptop ke. Okay, sikit lagi dah nak siap. Lepas tu kita gerak. Bang, mod apa pula ni? Mod pack. Guna launcher apa bang? Aku guna SMCL launcher. Okay, aku rasa dah tak ada apa dah aku nak simpan. Oh ni, simpan ni. Pokok, wool, kaca and stick aku bawa. Jom gerak. Jom pergi mining. Untuk pengetahuan korang yang baru masuk, aku dah berada di day 89,479. Yes, itu day aku. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Oh shit, ada creeper. Agak-agak ada possess creeper lah dalam ni. Apa aku dapat dalam inventory aku tadi? Aku dengar bunyi aku kutip benda. Mampus tu. Okay, jom tengok ada apa dalam ni. Hello? Torch aku ni cukup ke? Aku perlukan ni. Bang. Nak aku pasang night vision ke guys? Kan bacalah aku punya. Kan rumah catur mana? Rumah catur dah tak ada. Ni cool. Rumah catur dah lama dah tak ada. Come on lah geng. Lupakan aja lah pasal rumah catur tu. Ni bukan cave tu. Aku kena scam. This is not cave. Wow! Tak payahlah play sound creeper tu duk. Oh ni? Ni apa? Oh ni macam cave. Macam cave. Ada air kat sini. Oh. Aku dengar bunyi macam bergema. Aku dengar bunyi blok. Oh, dalam hati. Mana haiwan kau? Aku tak bawa. Aku on the second thought aku tak jadi nak bawa sebab bahaya untuk dia. Biarlah dia jaga rumah. Okay, ni just jalan pusing balik. Okay, tak ada apa-apa kat sini guys. Tak ada apa-apa. Ini fake cave. This is not the real cave. Aku nak panjat balik. Tukar jadi planks. Terima kasih. Kat sini aku rasa sebab tadi aku kutip batu lebih kurang kat sini. Ni dia. Ni cave ke? Please lah cakap ni cave. Ni macam potential cave ni. Never mind, bukan. Macam bukan. What about this one? Okay. Seriously tak ada cave ke dekat-dekat sini? Nampak kita jalan jauh-jauh. Actually betul-betul jauh punya. Tanah kat inventory kau saya tak pakai tu. Ada 5. Tak banyak pun. Nantilah. Oh ni apa? Yang ni apa? Ni macam betul je ni. Oh Kyler nak tidur bye. Okay, bye. Bukan cave tu ni. Wait. Ada entity tadi kat sini. Aku nampak nyawa tadi. Waktu aku nak naik tadi. Dekat indikator dekat atas game aku tu dia ada keluar nyawa tadi. Ada entity dekat aku tadi. Okay, ni gunung ni mesti ada cave. Takkanlah tak ada cave. Kenapa? Wow! Okay. Sorry. Sorry, duk. Hey, hi. Whoa! What? You! Oh, no. Pusing. Apa banyak sangat bunyi creeper ni?
Oh, damn. Berdarah siut. Eh. Ha, tak boleh naik. Sini aku bunuh kau. Aduh, sakit tu, sakit. Sakit. Oh, si baik. Sakit. Kal, sorry dah lambat mas. Kau apa? Oh! Boleh tak check ni berambus daripada skrin aku? Terima kasih. Okay, atas tu mesti ada gift. Wow, ada animation berenang. Menarik. Kenapa ada ikan paus? Ini sungai. Kenapa ada ikan paus? Apa ada bunyi ikan paus? Janganlah realistik sangat sampai sungai pun ada ikan paus. Kal, ya saya. Ya, apa dia? Udahlah spam tu. Mana cave tadi? Bukan aku jumpa cave kat sini. Kal, ni Minecraft bayar ke? Ya, ni Minecraft bayar. Ah, ni dia. Alamak. Oh, satu gold. Bang, ya saya. Apa dia kau tak habis-habis panggil aku ni? Kenapa guys? Kenapa? Kau ada masalah apa? Oh, 10 minit lagi. Bukan cakap app pun, 10 minit lagi, Alhamdulillah. Sekejap lagi aku nak test ni. Kalau aku end live ni, dia loading lama. Aku nak tengok berapa lama dia loading lah actually. Alhamdulillah. Oi. Ni apa? Alah, jangan keluar balik. Aku nak apa? Okay, ni macam cave. Ni macam jalan menuju ke cave ni. Yes. Ada potential. Did you say potential? Okay, jap. Bagi aku pit stop dalam ni jap. Sebab aku nak buat tools baru. Tools aku dah nak hancur. Aku dengar bunyi-bunyi pelik ni. Ni daripada mood ambience ke apa ni? Aku rasa ni daripada mood ambience tu. Oi, ya Allah. Ada lagi mamau ni bagi gift. Mak ai. What are you? Oh. Nampak something? Hey, what's up, Danger? Sekejap. Aku nak lock benda ni. Apa dia lah yang aku buat ni? Oh, nasib baik tak kena. Okay, tumpang lalu, terima kasih. Lepas tu, block kau. Nice. Tadi ada benda hitam? Ya. Ada benda lari betul korang ni. Aku ada satu iron je so far daripada gameplay. Ni gameplay paling tak banyak progress lah aku boleh kata. Aku just tadi buat rumah je tadi. Kalau Minecraft Launcher boleh main sama ke? Tak boleh. Minecraft Crack dengan Minecraft Ori tak boleh main sekali. Sebab kau tak ada account. Kau tak ada account Microsoft. Kau kena ada account tu. Nak main Minecraft kau kena ada account. Kau ingat PUBG, ML je semua kena ada account. Minecraft pun ada account lah guys. Kau kena ada Microsoft account. Kalau pakai Aternos boleh campur. Oh yeah, boleh campur Crack. Tak pernah dengar pula aku. Diorang kata memang tak ada option untuk campur. Boleh. Kau nampak ada benda hitam lari? Macam mana pula boleh ada benda hitam berlari? Okay, kat sini kalau aku pusing belakang ada something, memang aku end live. Baik. Okay.
Weh, ngantuk siap. Aku nak tidur. Berapa minit lagi? 7 minit Alhamdulillah. Weh, kena tidur ni. Aku dah penat sangat ni. Weh, ni. Oh. Weh, wow. Wow. Zombie Herobrine. Ya Allah, tak kena. Ya Allah, tak kena. Yo, kau ni banyak nyawa lah. Apa tu? Weh, ni macam promising je cave ni. Tengok aku kat Y berapa? Y55. Still agak tinggi tu. Mustahil lah boleh jumpa diamond kat sini. Kalau jumpa tu memang luck gila bangang lah. At least iron. Iron tak ada. Iron memang tak ada langsung Wow. What an empty cave, guys. Bapak kosong ni cave ni. Minecraft ni real ni mahal tu, dekat 100 lebih. Yes, aku dapat diskaun dalam RM50 gitu Biome apa, Kal? Biome apa? Plain. Allah. Ada something kat situ ni. Aku ada seketul giant. Betul-betul seketul dalam inventory aku sekarang ni. Kau biar betul siap. There's nothing in here. So kita just naik atas balik lah. You know what? Aku rasa macam ada benda sikit aku nak buat. Contoh, aduh aku lupa ni bukan bedrock kan. Tak boleh spam. Sorry, terpukul. Cari cave baru. Cave apa dah ni? Ini dah semua kat gunung-gunung dah ni. Tu jangan keluar ke? Please satu jangan keluar. Yes. Malam ke? Oh. Okay. Gang, kalau aku dah start senyap tu sorry tau. Aku macam dah terlalu penat untuk teruskan. Tu apa yang bercahaya? Oh shit, aku perlukan night vision. Where are you? Oi? Tak ada apa-apa. Tu aku bercahaya kat sini tapi tak ada apa-apa. Tidur? Aku dah jauh daripada rumah. Nak tidur macam mana? Tak ada apa-apa yang bercahaya. Ada something kat bawah ke? Maybe ada something kat bawah. Tengok sekejap. Tak ada apa-apa kat bawah. 3 minit lagi. Let's go. Alhamdulillah. Tidur kat real life. Tak, 3 minit lagi. 3 minit lagi. Wow. Oh, creeper. Adlia, 3 minit boleh? Oh! Fuck! Skeleton. Possess skeleton! No! Herobrine skeleton. Skeleton yang ni sakit. Jangan buat main. Yang skeleton jangan buat main. Dia punya shot laju. Add Haziq Microsoft Store. Skeleton ni kau jangan buat main. Okay, creeper. Sini. Hey. Ya, aku akan settlekan Mamat tu dulu. Ui, dia boleh tembak daripada situ. Mat! Nampak jauhnya range dia. Ui, what the heck? Lah, jauh sial dia tembak. Aku tak ada arrow. Aku ada arrow tapi aku tak ada bow. Okay, kena risk. Aku kena elak-elak benda ni. Aku nampak ada null belakang aku ni. Weh, ni aku tak lawan. Nyawa dia banyak sangat tu. Nyawa dia kebal. Au. Retreat. Air.
Aku turun slow. Oh, damn. Mana aku nak turun ni? Kalau skeleton tu datang balik. Janganlah buka inventory sekarang. Go! Nice! Aku harap tak ada possessed fish. Kalau ada, aku rage quit. Okay. Oh, dah nak siang dah. Masih tinggal berapa minit lagi? Masih tinggal lagi seminit lebih. Bolehlah kau outro siap-siap. SMP ke? Solo tu. Solo. Seminit ye. Oh, aku ada makanan lagi rupanya. Yang kan dah habis. Nice. Laju sikit saturation dia. Aku rasa tak ada benda possess dah dekat sini. Please lah. Mod ke? Ya, mod. Betul. Nice. Sabar bagi aku. Hai, baru masuk. Aku lambat ke? Sangat-sangat lambat sebenarnya. Aku dah nak habis. Masih tinggal lagi seminit. Time aku dah nak habis. Baru ada something interesting nak jadi ke? Time aku dah nak habis. Seriously? Tu apa? Tu creeper. Sempat balik ke aku macam ni? Jangan donat penat ni. Hero penat tu. Rumah aku kat depan ni kan? Tu dia rumah aku. Finally rumah aku kat situ. Apa benda yang warna hitam tadi aku? Aku nampak warna hitam. Aku nampak benda warna hitam lagi. Aku nampak makin banyak benda hitam. Benda hitam dalam rumah aku. Dia kejar aku nak bunuh aku. Mati aku mati. End call sebelum diorang donat. Sekejap. Okay dah. Okay, nice. Terima kasih untuk yang dah datang malam ni guys. Terima kasih untuk yang dah join stream malam ni guys. Kita jumpa esok petang. Terima kasih yang dah bagi social buzz, yang dah bagi gift, apa semua tu. Terima kasih banyak-banyak guys. Kita jumpa esok insya-Allah. Pukul 3 petang macam biasa. Kalau tak ada apa-apa hal, kalau ada apa-apa aku akan inform dekat story guys . Terima kasih untuk segala-galanya malam ni. Aku doakan korang semua murah rezeki selalu, dipermudahkan segala urusan, and panjang umur guys. Terima kasih. Dan selamat malam. Kalau stream aku sekejap aku tambah teks kejap. Aku tambah teks nak tunjukkan yang aku dah habis. Dah habis. Sabar, aku letak teks sekejap. Aku letak teks. Dah habis. Boleh keluar. Keluarlah. Macam besar sangat je. Sekejap aku tukar font sekejap. Dah boleh keluar ya guys . Dah habis dah. Jangan ada yang bagi please. Oh, okay, tu dia. Add double HHH by. Okay, center kan. Lepas tu properties. Habis dah guys, habis dah. Right, tu dia. Dah habis, boleh keluar. Blending mode, transform, center horizontal. Add manusia by. Okay, bye.